Korang nampak tak details figure ni? Ini blokis tau. Aku pun terkejut. Holy moly. Hi guys, nama saya Gordon the Great Hobbyman, dan di meja saya ini adalah blokis Sakura Miku Fantastic Series. Yang ni dikira action figure, di mana korang hanya perlu pasang kaki, badan dia macam tu je. Untuk plastik quality kit ini, bahan yang digunakan memang luar biasa ya. Kebanyakan badannya diperbuat daripada rubber yang soft lah. Yang macam rambut dia ni pun soft, bahagian skirt serta baju dia pun diperbuat daripada rubber yang lembut lah. Dari segi aksesori, ia datang dengan macam-macam jenis tangan untuk posing yang korang nak buat, serta aksesori kecil-kecil macam onigiri dengan dango macam ni untuk korang hias, sampai bunga-bunga dan bakul semua pun ada. Apa yang bestnya, kit ini datang dengan 3 jenis muka yang korang boleh tukar, dan 3 jenis muka kosong yang korang boleh ambil water slide decal dan pasang mata sendirilah ikut cita rasa korang. Ia juga datang dengan satu stand transparent dan satu kayu bersama dengan stand dioramanya untuk menampakkan ia lebih sempurna lah untuk posing dia tau. Apa yang aku nampakkan kit ini yang sangat cantik tu kan, adalah bahagian warna pink di bahagian kaki dia tu. Dia lebih kepada metallic pink lah. Ini material hard plastik ya bahagian kaki dia tu. Dan di bahagian-bahagian kulit Miku ni, ia lebih kepada matte color yang sangat lembut ya. Maksudnya ia nampak sangat soft macam kulit figure yang mahal-mahal ni. Dan cuba korang tengok details di bahagian baju dia, di bahagian muka dia. Full lama, dia punya details memang sangat-sangat teliti ya. Dari segi artikulasi pula, kepalanya boleh gerak depan belakang, boleh pusing-pusing, rambutnya ada artikulasi, tangannya boleh pusing-pusing, boleh lipat-lipat, ball joint bahagian dadanya boleh gerak-gerak, kakinya boleh sepak ke depan, boleh sepak ke tepi, tapi sepak ke belakang tu tak banyak sangat lah. Tapak kakinya ada artikulasi yang banyak. Bagi aku, kalau korang nak posing dengan kit ini tak susah lah. Memang banyak jenis posing yang menarik korang boleh buat menggunakan kit ini. Lagi-lagi kalau kita posingkan kit ini di bawah pokok ke, di kawasan rumput ke, di kawasan yang ada banyak bunga, memang nampak sangat cantik. Nak buat fotografi pun nampak menarik dan lawa juga Alright, jadi sampai di sini saja video kita. Kita jumpa lagi di video yang baru.